Tidur banyak mana pun, kalau hati tak tenang, bangun tak tenang juga. Makan banyak mana pun, okay, ya? Kalau dah pemikiran tak tenang juga. Pergilah berjalan, duduklah di tepi pantai. Wahai pantai, aku datang sendirian, ingin berbicara denganmu. Kerana semua orang sudah meninggalkan aku. Pergi buat apa kat situ? Healing, tahu healing. Tak tenang juga. Kerana tenang bukan pada pantai. Tenang pada mata hati yang celik memandang segalanya ini dari Tuhan. Nampak? Ni. Menyaksi. Ni. Bersaksilah dengan mata hati kita bahawa seluruh yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita lihat, yang kita berjalan, bumi yang kita pijak, kita mendongak di atas langit yang kita junjung, kita dengar suara daripada telinga kita, kita rasa makanan dengan lidah kita, semuanya itu bersaksilah bahawa Allah sudah urus untuk kita segala-galanya. Macam mana?